Ya Allah, pintu pun dah cantik, living pun dah besar. Kat mana tu Cik Yam? So, hari ni Cik Yam berada dekat Bukit Katil, Tehil. Unit kali ni adalah unit teres setingkat 4 bilik. Biasa kita nampak sekarang rumah baru semua 20 lebar, 18 kan. Unit kali ni 22 lebar kali 75 panjang dia punya lane. Apa bestnya unit kali ni? Yuk tengok. Nampak masuk pun dah mewah. Siap ada kabinet TV. Owner bagi. Lepas tu dah jimat kos untuk mak-mak. Biasa kita nak tengok apa? Kitchen cabinet, tabletop. Yuk kita tengok. Cik An tunjuk bahagian belakang pula. Ni dia ruang tamu. So kalau tetamu datang boleh dekat sini. Family kita boleh bergosip dekat ruang tamu kedua. Mem, saya tunjuk. Ni lah mak-mak suka pot yang paling best untuk bergosip sebab dia ada 2 ruang tamu. Kat sini boleh lepak, boleh letak meja. Siap ada tabletop, kitchen cabinet. Ada 2 tempat ada kitchen cabinet. So dekat sini siap ada island table. So nampak tak? Nampak macam rumah mewah-mewah je. Color rumah pun dah nampak mewah, nampak cantik. Ada lagi bahagian ruang untuk memasak. Jom. Ni yang Cik Yam cakap fully extend, dah tarik sampai belakang, boleh letak mesin basuh. Kalau kita masak pun tak payah pening-pening, tutup je pintu ni. Cak. So nampak pintu pun dah cantik. Kabinet dapur pun dah cantik, nampak yuk tengok. Banyak ruang nak letak periuk, letak apa semua cantik lah. Nak letak mesin basuh pun boleh. So masuk kali ni dah tak payah nak bawa apa-apa, bawa bini, anak laki je. So siapa yang belum subscribe video Cik Yam, jangan lupa. Saya Cik Yam Haslan, saya buat review untuk property. Kalau you all nak Cik Yam review, jangan lupa like dan komen, sharekan dengan kawan-kawan. So Cik Yam bawa ke next destinasi. Yuk. Pasu ibu hampir retak, Cik Yam nak unit Bukit Katil boleh tak? Boleh. Unit ni terletak di Taman Saujana Tehil, Bukit Katil, Melaka. Unit kali ni merupakan unit teres setingkat berstatus leasehold bumi lot. Keluasan unit ni 1,650 square feet dan build up 22 kali 55. Unit kali ni mempunyai 4 bilik dan 2 bilik air. Lagi menarik, unit ni dah fully renovate. Dah cantik, luas. Nak rehat malam-malam dengan family dekat ruang tamu ni pun boleh. Bilik master unit ni pun luas juga tau. Nak letak set bilik tidur boleh. Nak letak meja study macam owner buat ni pun okey juga. Bilik master ni pun dah siap attach sekali dengan bilik air. Bilik lain besar tak Cik Yam? Jangan risau. Kalau anda nak tahu, setiap bilik dalam unit ni bukan boleh muat set bilik tidur je tau. Kalau anda nak letak rak buku pun masih boleh muat. Ruang tamu kedua ni pula boleh je kalau anda nak letak meja makan, bunga hiasan atau mirror wall pun cantik juga kan? Macam Cik Yam cakap tadi, unit ni ada 4 bilik. Jadi anda boleh je pelbagaikan apa yang anda nak buat dengan bilik ni. Bahagian dapur unit ni pun dah siap lengkap dengan kitchen cabinet dan tabletop. Bukan dry kitchen je tau yang ada tabletop dan kitchen cabinet, wet kitchen pun ada. Bila cakap unit ni dekat area Bukit Katil je, anda dah tahu dah yang unit ni mesti dekat dengan kemudahan. Antaranya surau 6 minit, family store 10 minit, nak ke bandar pun 10 minit. Sekolah anak-anak pun dekat tau. SK Kampung Tun Razak 4 minit, SMK Bukit Katil 10 minit. Ni baru sikit je tau Cik Yam listkan kemudahan yang ada. Belum Cik Yam list kemudahan yang lain lagi. Unit ni memang sesuai sangat kalau anda nak buat investment atau duduk sendiri. Tengok video ni pun dah menarik kan? Adik suka main bola, apa lagi? PM tepi lah. Jangan lupa tekan button like, komen dan subscribe untuk tengok banyak lagi video menarik macam ni. Kita jumpa ke next video. Nampak masuk pun dah mewah. Siap ada apa benda nama ni? Jangan tanya saya dong. Kau tanya saya. Nampak pintu pun dah cantik. Kabinet pula.